Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel K Racing Team. Okay, untuk konten kali ni ada sebiji Y15 untuk spek 68 jack 6.5 yang kita akan upgrade kepada spek 72mm. So kalau konten sebelum ni kita ada 78, kali ni kita ada 68, kurang 10mm daripada yang sebelum ni punya. Okay, ini adalah motor yang aku selalu bawa pergi ride dengan exhaust bisu lah. Spek 68 bisu ni pada aku cun je, cuma owner motor ni dia nak upgrade pada 72. So barang apa yang kita perlukan untuk 72, kejap lagi aku akan cerita. Dan kenapa dia nak upgrade? First sekali sebab motor ni dah lama sangat dengan spek 68, mungkin dia dah bosan. Okay, secondnya kita ada masalah yang mana minyak hitam dia menyembur dekat hose bleeder. Dekat hose bypass dia ni keluar minyak hitam. Hose yang dekat water pump naik ke atas sampai ke area kepala, nampak tak? Bersepar kan? Okay, so bersepar minyak hitam kat sini, bersepar juga dekat bahagian cover set belakang. Dia ada dua hose bleeder, dua-dua menyembur. So motor ni bila dah upgrade pada 72 ataupun ke atas, tak kisah spek kecil pun sebenarnya boleh pakai oil cast tank. Sebab motor ni aku nak pasangkan oil cast tank dia kat mana tempat yang paling sesuai untuk letak oil cast tank, aku akan tunjuk dekat korang nanti. Dan sebelum tu kejap lagi kita akan review dulu dia punya barang-barang yang nak di upgrade kepada 72 tu, apa yang diperlukan. Okay, so untuk gearbox aku pun dah sampai terlupa dah motor ni dia pakai gearbox apa. Kejap lagi kita tengok sama-sama. Untuk spek 72 mungkin exhaust yang dia pakai mungkin brake pressure dan mungkin juga masih dikekalkan lagi, dan mungkin juga nak tukar kepada true pressure. Dia dah bosan dengan exhaust bisu kan. Okay, so kita tengok dulu barang apa yang dia nak pakai sebelum aku nak turunkan enjin motor ni. Okay, ini antara barang yang korang perlukan bila nak upgrade pada 72 daripada 68 ataupun daripada spek apa pun lah. Tapi bila 68 dia tak perlukan banyak barang sangat. Mungkin ada barang yang daripada head yang spek 68 punya kita boleh bawa lari kepada 72 punya. Okay, so blok aku ambil 72 daripada Tobaki dengan slip tambah 8mm. Okay, yang ini sesuai untuk jack 6 dan jack 8. Dan untuk head spek 72, setengah orang aku tengok dia ada pilih yang 2427. Tapi pada akulah dia sebenarnya 72 ke atas dia dah kena pakai 2528. Contohlah korang 73 pun 2528 lagi. Last 74 aku pernah buat, masih kekalkan head 2528, masih boleh keluar power lagi. Okay, so untuk head dia ni head dia bukan sensi tau. So yang ni kita kena potting lah sebab dia tak ada sensi kan. Nampak lubang dia masih lagi standard. Tapi Tobaki datang standard yang tak potting pun, tak ada sensi pun, dia dah besar. So kalau kata korang spek 72 yang PNP, aku rasa dia boleh keluar power lagi tanpa potting. Dan untuk sebelah exhaust dia kena touch up sikit lah sebab dia kat sini tak berapa nak besar sangat. Untuk exhaust cutting sesuai. Untuk exhaust brake pressure pun boleh pada aku. Lubang exhaust yang tak terlampau besar ni, dia menyebabkan motor korang masih lagi senang cari power dengan exhaust brake pressure lah. Tapi ni kita set up, tak kisah apa exhaust, aku akan set up motor ni sebaik yang mungkin. Dan akan potting dekat bahagian head, bahagian intake dengan bahagian exhaust. Kita akan potting bagi cun-cunnya. Okay, dan kat sini satu lagi, kalau kata owner nak main lower untuk Y15 lah, yang ni ada monoshock daripada Tobaki yang tak ada botol. Tak ada botol dia, tak ada botol gas dia tu kan, 200mm. So kalau kata Y15 dia pakai 203 dah lower dah. Kita pakai 200 mesti lagi lower dan maring punya. Tapi tengok pada keadaan motor juga. Ada setengah motor dia punya tapak yang ada dekat dia punya arm tu, dia tinggi. Okay, kalau korang pakai arm V2, dia agak tinggi sikit daripada arm V1. So motor korang pakai 203 okey, pakai 205 lagi terjongkit. So ada kat sini beberapa motor yang kita orang pakai arm standard pun pakai 200, dia tak nampak lower sangat, tapi dia nampak kemas lah. Itu bila betul-betul nak main lower. Macam dia ni sekarang dia pakai Tobaki punya fork depan yang tak lower. So kalau dia pakai yang lower 1.5 inci yang dah pendek sikit, dia punya batang krum, motornya mesti dah kemas sebab ni masih lagi tinggi nampak, masih lagi tinggi. Kalau kata nak set yang cantik kemas, pada aku memang aku minat lower lah. Dan motor ni sebenarnya hidup je. Korang boleh try dengar dulu bunyi dia. Untuk bahagian top set dia ada bunyi sikit dekat bahagian tepet, tapi tak teruk pun, biasa je. Kuat bunyi dekat bahagian kelas. Kalau kita tarik dia senyap sikit. Respon semua mantap. Okey, so tak nak lengah-lengahkan masa lagi, aku akan terus turunkan enjin. Korang jangan terkejut pula kenapa sampai nak kena turun enjin, sedangkan kita nak ubah kepada top set saja. Okey, first kali enjin ni, enjin yang tak ada dia punya nombor. Okey, so aku nak tukar dia punya chassis yang lain lah.
Aku dah ada beli crankcase lain, okey. Dah ada beli crankcase lain yang dah siap masuk dia punya nombor siap-siap. So enjin tu yang kita akan buat kau-kau lah, bukan enjin ni. So kita kena tukar dia punya bearing enjin. Head block kita tukar. Isi dalam enjin ni kita akan ambil dan transfer kepada crankcase yang baru tu. Okey. Untuk spek 68 upgrade kepada 72. Untuk bahagian kelas korang tak perlu pun untuk tukar yang lain sebab dia masih lagi support. Dan kalau kata slip ataupun sebagainya, kena tukar spring keras sikit, aku rasa dah settle lah masalah tu. Okay, so barang-barang yang kita perlukan, headblock tadi tu. Dan bahagian kelas ni kena check balik. Kalau kata slip dah terbakar kelas plate, kita tukar. Kalau kata tak makan ataupun tak ada apa-apa yang rosak dekat bahagian kelas, kita akan pakai semula saja. Okay. Dan paling penting oil pump lah. Jangan sampai korang terlepas pandang oil pump. Korang baraikan oil pump yang lama ni, tengok isi dalam luka atau tak. Sebab kita nak tahu yang dia dalam keadaan baik. Kalau kata confident dia dalam keadaan elok, buka check semua elok cantik, pakai semula je. Kalau tak yakin, terus tukar baru, jangan buang masa. Sebab kejap lagi minyak hitam tak naik, korang lagi makan modal. Okay. So aku turun enjin dulu. Okay, aku dah settle buka untuk bahagian enjin tengah dia. So daripada top set dia sampailah ke enjin tengah, tak ada masalah apa-apa lagi, cun-cun. Untuk gearbox sekarang dia pakai Cardinal dan dia punya crank dia pakai NK Racing. So dalam proses untuk pindahkan ke crankcase baru. Crankcase baru tu dah ada nombor, kena buat rumah enjin yang besar lah, standby untuk mungkin spek 74 ataupun next dia nak buat 76. Gearbox yang aku pakai ni ratio dia kira dah mantap lah. Aku lupa Cardinal yang model mana, sama ada yang V1, V2 ataupun V3. Mungkin ni V2, cuma ratio ni dah lama sangat, aku tak ingat. Kita tengok balik kejap lagi dia punya ratio dan aku bagi tahu korang V1 ataupun V2 lah. Okay, nampak enjin baru, cun-cun lagi. Bearing aku biarkan je kat sini sebab enjin ni aku ada nak buat projek lain. So untuk yang enjin ni projek lain tu next content aku kongsikan korang. Enjin baru je. So dah settle ada nombor enjin. Sekarang tinggal nak pasang bahagian enjin tengah dengan gearbox asal dia lah, crankshaft asal, gearbox asal. So ni dah cuci lah. Nampak ni pun crankcase baru juga. Okay. So kejap lagi aku tinggal adjust cuci bahagian dia punya crankshaft dengan gearbox. Dan untuk gearbox yang dipakai adalah gearbox Cardinal V2. Sama dengan LC5S yang dah convert S1R dekat video aku sebelum ni. So kalau yang tak tengok lagi video tu, korang boleh tengok dekat video aku yang sebelum video ni. Okay, korang boleh tengok video LC5S dengan spek 78 S1R lah, dah jadi S1R. Ada test GPS sekali. Okay, korang boleh tengok dekat video sebelumnya. So aku menggunakan gearbox yang sama dengan LC5S tu pakai, cuma yang ini adalah jack 6 dan kita upgrade kepada piston 72. Okay, so tak nak lengah masa lagi, aku nak cuci bahagian enjin tengah, nak set up terus enjin tengah dia. Okay, so sekarang ni enjin tengahnya dah terpasang. Terpasang tu macam tak sengaja lah. Okay, disebabkan malam tadi aku kurang sihat, jadi diorang dah tersiapkan enjin tengah. Tapi tak ada apa yang special. Macam aku ceritakan, gearbox yang kita pakai gearbox daripada Cardinal V2. Okay, kat sini ada satu ratio V2. So kat sini ada banyak ratio lah. Ada banyak lagi sebenarnya yang dah gugur, dah jatuh, dah hilang. Yang ini daripada SCK, ni Cardinal V1, V2. Ada sebelah sini Cardinal V3. Okay, so yang V2 yang kita pakai macam ni lah ratio dia. Untuk gear 1 dia 13, 33, lepas tu gear 2 dah tak nampak semua. Okey, untuk gear 3 19, 28, gear 4 tak nampak. Okey, gear 5 yang gear 6 nampak. Okey, untuk gear 5 dia pakai 23, 26 dan untuk gear 6 dia pakai 22, 23. Ni kalau V1 dia 20, 19. So kalau tengok pada ratio yang V1 punya Cardinal ni, yang ni nampak Kalau V1 ni dia sesuai untuk spek-spek kecil lah. So V2 ni sebelum ni dah pakai, dah last aku rasa boleh je pakai untuk 72 ataupun 68 lah. Sebab sebelum ni pakai 68 cantik ratio dia. Pada aku short ratio yang sesuai untuk daily
V2 sesuai lah. V2 memang dah cun-cun. Dan aku nak tunjukkan korang pasal setup bahagian top set. Kalau sebelum ni kita pakai blok yang body dia panjang, so nak kena counter dekat spacer bila kita pakai blok body pendek. So Tobakimnya dia tak ada tambah dekat body, tapi dia tambah dekat slip. Okey, untuk slip tambah sekarang ni yang aku pilih tambah 8 Okey, piston 72 dengan slip tambah 8. Okey, bila tambah 8, stroke up tadi 6.5. Okey, dengan root dia yang MK Racing punya crank ni, root dia panjang 106. So kat sini kita ada spacer 9mm. Aku lapik. So kejadiannya piston mesti keluar lah. Okey, so cara counter dia lebih kurang macam ni. Kalau korang nak buat kira-kira pasal spacer berapa yang korang nak pakai, korang kena tahu jack up korang berapa. Contoh sekarang jack upnya 6mm, 6.5 So 6.5 ditambahkan dengan root yang panjang 106, maknanya 6mm. So kalau 6 dengan 6 jadi 12, betul tak? Tambah 0.5 sebab jack dia 6.5. Okey, so kat situ spacer yang korang patut ada adalah 12.5. Okey, tapi tak semestinya 12.5 tu tepat. Sebab ketinggian piston kita kadang-kadang tak sama. Maksud tak sama tu setiap piston, setiap brand keluar piston, kepala piston dia mungkin tertebal sikit, mungkin terendah sikit. Jadi kau ambil yang genap saja, ambil je 12mm untuk spacer. Nampak sekarang aku ambil spacer 9mm, piston masih keluar. Nampak kat ni, pistonnya terkeluar. So nak counter dia kena cari spacer 12mm. Daripada kiraan yang aku buat tadi, stroke tambah 6, root panjang pun tambah 6 juga. So 12mm. 12mm kau letak kat sini. Kejap lagi kita counter pakai gasket blok yang form, lapik atas bawah untuk cari deck piston yang sesuai lah. So untuk setup motor daily, nak tahan lama, nak cun, piston 72 pun aku akan flatkan juga. So yang ini ada dom, kita akan flatkan dia punya dom dia. Dan untuk head sekarang masih lagi belum potting lah, masih lagi standard. Nampak head tak ada potting. Ada setengah bengkel dia ambil jalan mudah ataupun pada aku yang lebih menyenangkan kerja diorang dengan cara bila buat spek 72 diorang akan ambil head 2427. Sebenarnya masih tak ada masalah, cuma berani jamin yang power dia tak akan keluar maksimum lah, tak akan keluar betul-betul keluar disebabkan head tak cukup besar. Okey, so macam aku akan bagi yang paling maksimum. Walaupun setup ni setup daily, aku tetap ambil 2528 untuk spek 72. Okey, kat sini ada cara yang nak counter dia punya valve pula. Okey, ni valve Tobaki size 28. So kalau kata nak counter CR, kita boleh adjust potong valve ni, selam valve ke dalam sikit. Tapi bila dah flat memang CR akan turun lah. Aku akan flatkan dulu, baru fikir sama ada nak kacau dekat sini atau tak. Sebab kita dia punya kerjanya agak rumit sikit, tapi bila dah dapat memang curah. Sebab target CR untuk spek-spek macam ni pun dia boleh jalan dalam 13.8, bawah 14. Bawah 14 untuk daily, bawah hari-hari dia masih lagi tak ada masalah. So kedudukan valve dia pun tak terlampau tenggelam. Chamber ni mungkin kita tak buka besar, kita cuma gosok untuk licinkan sikit. Dan potting bahagian intake pun aku rasa tak perlu potting banyak lah, potting sikit je. Yang agak banyak nak potting nanti adalah blood exhaust. Nampak dia dah standby macam ni punya tebal, jadi kita nak kena potting bagi besar sikit lah. Dia ni boleh pakai dekat 72, 73, 74. Okey, untuk head 2528, last 74 je lah. So lubang exhaust kalau 74 kena lagi besar, intake pun lagi besar. So 72 jet 6, size ni dah okey, nak besarkan sikit pun okey. Okey, so untuk head kejap lagi kita potting. Untuk spacer aku kena pergi lari dulu cari spacer 12mm. Nanti aku tunjukkan korang cara nak counter dengan spacer 12mm. Ada kadang-kadang sesetengahnya orang ukur atas ni keluar berapa, so yang keluar berapa tambahkan dengan spacer. Itu pun betul, tak salah, boleh pakai cara itu. Dan untuk cari deck kena letak lah dia punya gasket form untuk gasket block. Itu yang lebih cantik kita cari. Lepas tu kita kena ikat silang kat sini sebab nak pastikan deck tu dapat betul-betul dapat. Okey, so sekarang dah siap pasang sebelah engine tengah. Lepas tu kat sini juga diorang dah siapkan dengan bahagian kanan untuk bahagian kelas. Full set lama punya kita transfer je. So kalau kata motor korang standard habis, kalau motor korang dah buat spek yang macam ini, lepas tu nak lari kepada spek 72, kan asal korang nak 8 kan, lepas tu nak lari kepada spek 72, sebelah kelas ni korang boleh kekalkan lagi, tak perlu pun sampai nak tukar ataupun modal lagi sekali lah. Sebab kebetulan owner ni dia dah pakai 5 plate. So 5 plate ni memang dah support. Kalau ikut betul-betul kita counter, dia boleh pakai kepada 6 plate. Okey, dia boleh pakai 6 plate sebab dia dah pakai yang macam ni. Nampak? Dia pakai, aku lupa dia punya nama. Dia pakai yang NLK ataupun Red Leo. Cari dulu tengok. Lupa lah. Tapi dia dah pakai yang ni memudahkan kerja kita lah. Dia kata slip kita buka semula. Itulah nama modified, buka pasangan. So kita kena tambah lagi satu plate dan adjust spring yang lebih keras sikit. Kalau masih lagi slip juga ada cara lain lah. Korang beli SYS punya Hyper Clutch yang 6 spring. Boleh masuk 4 spring yang betul-betul keras, dan 2 lagi tu yang biasa je pun dah cukup. Okay, so aku nak set up dekat bahagian sini. Lepas dia orang dah ikat dia punya primary crankshaft berat. Benda ni aku pun pelik isu macam ni sebenarnya selalu. Setiap kali korang overhaul motor mesti akan ada isu ni. Lepas daripada ikat dia punya primary gear ni, dia terus cranknya berat. Okay, so cara dia adalah kau kena jack ataupun press dekat bahagian crankshaft sebelah kiri untuk tarik supaya dia ada clearance dan dia dapat kedudukan yang sebenarnya dia nak duduk. So waktu tu cranknya akan ringan lah. Kalau sekarang berat, nampak berat kan, berat ni. Okay, nanti lepas pada tarik dia jadi ringan. So aku biasa tarik memang tak ada benda lain lah, aku tarik pakai benda ni.
Ni yang aku modified dan buat sendiri je. Okey, ni aku akan letak kat sini. Okey, nampak? Aku letak kat sini, aku jack tarik. Okey, itu saja, dia akan ringan. So kejap lagi aku tarik, dah ringan, nak set up bahagian top set semua, aku tunjuk dekat korang. Okey, so ni adalah dia punya spacer. Tadi aku cari Ashoka punya untuk 12mm. So sekarang yang aku dapat NLK sebab Ashoka punya dah habis. So aku pakai mana yang ada je. Dan untuk dia punya lubang tengah ni, dia dah buat yang V-Pro punya 78mm. Okey, so penpi dengan dia punya slip lock memang dah cun-cun nampak. Ngam-ngam boleh masuk. Okey, so untuk blok dia pula, kita tak perlu pun nak kecilkan dia punya diameter slip luar sebab dah boleh masuk bila dapat spacer yang macam ni. V-Pro, dipanggil V-Pro. Kalau kata tak ada yang V-Pro, saiz dalam 73, korang nak kena korek besar. Dan aku tengok NLK punya spacer ni pun kira cun untuk dia punya finishing sebab tak akan melukakan tangan korang lah. Semua hujung-hujung ni dia dah buat taper supaya tak tajam dan tak melukakan. Okey, untuk block settle, untuk piston pula aku dah hantar untuk pergi potong dia punya dom. So sekarang ni aku dah buang dom, tinggal flat lah. Okey, kejap lagi aku nak tunjuk dekat korang cara aku ukur dia punya pocket valve dengan head dia ni, nak bagi dia cun supaya antara valve dengan dia punya piston tak ketuk lah. Okey, so ni head dia, aku dah coating dan dah polish pun bahagian exhaust ni. So finishing ni aku buat bukanlah orang kata max untuk cari power motor ni. Nampak? Bahagian dia punya intake ni aku buat agak kasar sikit dan tak terlampau besar sebab kita buat setup kali ni untuk betul-betul daily lah. Sebelum ni dia dah puas pakai 68 dengan jack 6 tu. So kita upgrade. Nampak? Kat sini kalau korang nampak, aku polish sikit dekat bahagian cincin dia. Lepas tu bila masuk je dekat bahagian exhaust ni, start full licin. Tapi ni belum betul-betul cermin lah. Okey, tapi memang aku buat setakat ni je. Kalau betul-betul nak cermin macam nak pergi race tu, exhaust open lagi baik lah. So potting yang tak terlampau besar macam ni memang sesuai dengan exhaust cutting. Okey, so aku rasa semua dah cun. Kat sini ada lagi satu, pin piston DLC. So yang ini kita memang perlu pakai untuk spek-spek besar supaya dia tak selalu melekat lah. Okey, selalu ada isu tau kalau pakai pin piston yang biasa ni. Ikutkan kau baca ada keluarkan blok model baru diorang, semua dah datang sekali dengan pin piston DLC. Tapi ni sebab tak ada, aku pakai yang ada lah. Nampak? Kita tukarkan yang DLC supaya susah nak lekat dan lebih tahan lama. Sebab yang ini dia dah ada pelincir dia sendiri. Sebab tu mantap lah. Pin piston DLC ni memang terbukti bagi motor kita perform lagi. Okey, untuk motor-motor yang nak pakai untuk daily performance punya motor, memang perlukan pin piston tu sebab tak ada isu yang dia akan melekat kat sini ataupun melekat dekat dia punya root. Okey, so sekarang ni kita tengok dia punya deck piston dulu. Okey, kita tengok deck piston. Kalau ikut kiraan 12.5. So yang aku ambil dia punya spacer 12mm. So masuk dulu sini. Okey, nampak So cari TDC piston paling atas. Okey, so adalah terkeluar lebih kurang dalam 0.5. Tak apa, yang ini kita boleh counter dengan apa tahu? Masuk gasket form dekat bahagian bawah ni satu, atas ni satu, ikat silang dan tengok berapa deck dia. Dan gasket yang aku dapat, aku pakai form lah 0.3. Kat bawah ni ada 0.3, ada dua keping, nampak Okey, dua keping gasket form dan kat atas ni ada satu. Untuk deck aku dah ikat dah silang tadi, kita dapat tepat-tepat 1mm. So pada aku okey disebabkan aku kata pakai Ashoka punya ni Kita counter pakai Ashoka punya gasket head yang 3 keping. So sekarang ni aku tak nak masuk lagi dia punya gasket head sebab aku nak tunjuk dekat korang cara aku nak menentukan dia punya valve pocket dia masuk atau tak dekat dia punya valve ni betul-betul masuk tak dekat dia punya valve pocket. Untuk blok terbaki ni kebiasaan ni memang sangkut lah. Sebab tu aku nak tunjuk dekat korang cara aku buat. Mungkin sebelum-sebelum ni, video sebelum ni aku ada tunjuk ajar korang pasal nak tentukan yang dia sangkut atau tak. Okey, kali ni kita masukkan yang macam ni, senang sikit lah. Head kosong. Mana center bush Okey, so center bush kita pasang. Okey, center bush sebelah head ni kita pasang. Okey, pastikan piston dalam keadaan TDC. Okey, lepas tu cari TDC dah dapat, kau lock dia punya crankshaft. Guna cara ni lah, paling senang. Ambil je apa-apa tiang head dia yang saiz 12, masukkan, sentuh sikit dekat bahagian kita punya crankshaft sampai crankshaft tak boleh gerak. Nampak Crankshaft tak boleh gerak, nampak? So, dapat kedudukan TDC dia. Kau kawinkan head ni terus dekat dia sini tekap. Okey, so dah dapat macam ni. Sekejap, cari tiang lain pula untuk pancing dekat bahagian sini. Okey, ni kita pancing je. Nampak? Okey, pancing saja. Sekejap buat 12. Tak ada, kita pakai ni je. Okey, pancing. Yang ni ikat pun tak perlu kuat pun. Pancing ni dah cukup lah. Ikat janji dia ikat je. So cara ni sebenarnya kalau kau nak pakai gasket head pun tak ada masalah, tak pakai pun tak ada masalah. Sebab kita ada extra pengiraan yang kita nak buat. Aku rasa ni trip dia macam kurang baik lah. Baru masuk sikit dah sangkut.
Tak boleh paksa tau. Sebab kalau kata jumpa trip yang tak elok, korang paksa dia akan merosakkan korang punya tu. Nampak dia dah makan dah. Okay, so tak payah pakai ni. Aku cari lain ni. Kat sini ada satu lagi. Okay, ada satu kat sini. Okay, ngamsoi. Mesti kena pancing silang lah. Mesti kena silang. Kan tadi kita punya tu dah dalam keadaan TDC kan. Okay, kejap lagi kita akan punch dia dan dapatkan marking yang tepat tu. Kita ambil data dia. Okay, macam ni cukup dah. Tak perlu ikat kuat-kuat lagi. Okay, aku ada buff buff yang aku dah gosok untuk mark dia. Okay, nampak? Ni, buff dia. Depannya dah tajam tau, nampak tak? Buff dia depannya dah tajam. Function dia adalah untuk aku masuk kat sini. Masuk kat sini, so korang boleh tengok dalam tu. Dia akan keluar, nampak? Nampak tak dia keluar kat mana? Okay, dia keluar dan dia akan punch betul-betul tepat dekat atas piston tu. Okay, dia dah masuk tepat. Aku akan ketuk pakai belakang T pun boleh. Dia tak perlu ketuk kuat tau. Okay, nampak ni T. Aku ketuk macam ni je. Dia sentuh, ketuk sikit je. Dah cukup. Jangan ketuk kuat. Lepas tu tarik balik batang pump ni. Buat sebelah. Kena buat 4-4 dah. Dah set 4-4. Kita tengok hasil dia. Sekejap, ini sebab dia punya buff guard dia tak cuci habis lagi. So dia punya masuk agak susah sikit lah. Tapi senang, benda ni masuk senang. Kalau betul-betul ni dah bersih, senang. Nampak? Aku masukkan dulu, sentuh macam ni. Dan ketuk. Ketuk sikit je. Okay, dah cukup dah. Sebab depan dia tajam, so sikit pun dah kira racun. So aku takut korang terasa benda ni lama sangat. So, nanti aku cut sikit. Okay, so sekarang ni aku dah punch 4-4. Aku potong sikit lah waktu sebelah exhaust tadi. So nak buka dia, buka. Okay, nampak tak? Lepas pada aku punch tadi tu, untuk sebelah intake, nampak dia punya kesan kat sini. Nampak? Ada juga. Ni pun ada sebelah exhaust. Dan ni pun ada. Okay, so dah dapat data yang ini. Okay, cara dia, kita nak lukis dekat atas dia punya piston. Dia punya poket lah. Okay, so poket dia yang kita nak buat tu, ikut saiz yang buff yang kita pakai, kita kena tambah dalam 1mm. Okay, tambah dalam 1mm. Okay, contoh head yang aku pakai ni adalah 25-28. Okay, so untuk bahagian dia punya exhaust, korang buat 26. So 26 dibahagi 2 untuk satu bulatan lah. Okay, untuk diameter dia. Okay, diameter buff yang kita pakai adalah 26. So bahagi 2, dia jadi lebih kurang 13. Okay, so 13 tu kau tarik. So yang sini pula 28 tambah jadi 1mm, jadikan 29. Okay, so 29 dibahagi 2. So sedap, aku kena ambil caliper lah untuk korang lebih faham dan lebih jelas. Okay, ni tadi aku pasang balik sebab nak settlekan dia punya poket. Nampak tak? Aku takut korang nampak lah. Okay, ambil caliper. Korang buat ukuran yang size buff yang korang pakai, tambah 1mm dan lari. Okay, cara dia macam ni. Nampak tak? Contoh untuk buff intake yang aku buat, ini aku dah lebihkan lah. Okay, 29, so 14, 14.5. Okay, 14.5. Dapat kurang 14.5 tu, korang tekap macam ni. Kau tarik, nanti korang nampak mana yang kena. Sebab apa aku pakai head dia juga, bukan agak-agak pakai head macam ni kan. Nampak tak pakai head dia? So korang dapat tepat, dia minta kena kat situ sikit je. Lepas pada siap finishing semua, dah buat pakai bawah semua, gosok lah balik kepala piston dia semua bagi cantik. Macam tu lah. So kat sini, ujung sini kena sikit, ujung sini kena sikit, tengah ni tak kena pun. Dan kalau nak turunkan dia, pastikan jangan sampai turun habis. Kau tinggalkan kat bawah sini 1mm supaya dia tak bocor. Tapi kalau macam ni terlampau sikit, boleh buat sampai bawah. Okay, ni langgar je. Langgar daripada tempat yang kena je lah. Ujung sini. So nanti aku tunjuk finishing dia. Nampak sebelah itu pun sama. Dia kena sikit je. Aku risau sebab silau, jadi korang tak nampak sangat kan. Okay, nampak tak? Dia sikit je. Ujung ni je sikit. So lepas pada dah coating, tak lagi aku tunjuk dekat korang. Okay, so ni tadi Mirul dah tolong aku untuk ukur CR dia. Dah masuk air dah tadi. So CR jadi lebih kurang 16 ataupun 15.9 lah. Kira 16 lah. Okay, so nampak grease. Lepas tu untuk gasket kita dah ubah. Tadi aku memang ukur pakai yang ni lah. Kalau pakai 3 keping Ashoka tu aku rasa dah cun lah. Cuma ada masalah sikit dekat bahagian lubang air. Yang ini dia dah begitu tipis so tak sesuai. Kita pakai yang Tobaki bagi. Gasket head dia asal. Deck dah dapat dah 1.1. Lepas tu sekarang Pak Atan dia tengah adjustkan dia punya CR lah. Bahagian chamber kita buka. Ni target buka untuk masuk air banyak sikit. So buka sebelah sini juga sama. Ni baru permulaan nampak. Tu baru permulaan. So target CR kita adalah 14.1 ataupun 13.9, 13.8 macam tu lah. Target untuk CR yang kita nak jalan untuk engine ni. Dan untuk bahagian head dia nanti
Kadang-kadang aku risau macam valve spring yang dia dah pakai tu mungkin dah terlampau lama. Dengan spek lama sebelum ni, aku tukarkan terus valve spring daripada TS Racing. Okey, kat sini valve spring dia, kalau yang 3.2 ni dah sesuai sangat untuk spek 65 jack ataupun 72. So spek motor ni 72 dengan exhaust True Pleasure yang kita akan buat, yang kita akan pakai untuk projek kali ni. So nampak dia ada keluarkan untuk LC daripada 2.8, 2.9 sampai 3.0, ikut ataupun bergantung kepada spek motor korang lah. Okey. Dan kat sini untuk yang Y15 dia keluar start daripada 3.0, 3.1, 3.2. So aku ambil 3.2 ni memang ngam-ngam, cun sangat untuk spek 72 lah. Nampak 3.2 Y15. Okey, so untuk dia punya valve spring kita akan pakai TS dan cam. Aku kekalkan cam TS ni juga sebab sebelum ni aku dah pernah pakai. Hakikatnya memang padu dia punya lift cam yang tak terlalu tinggi, sesuai sangat untuk exhaust brake pressure dan true pressure. Untuk open pada aku, ikut korang, kalau korang nak pakai ni mungkin power tak keluar maksimum, tapi boleh cubalah. So aku banyak pakai brake pressure dengan exhaust cutting je kat sini. So owner sendiri yang minta untuk pakai true pressure. Nampak duration cam dia pun tak terlampau tinggi untuk tak terlampau besar, dan lift cam dia tak terlampau tinggi lah. Sesuai untuk 65 jack ataupun 65 jack ataupun 68 jack. So kat sini aku pakai dekat 72, still lagi tak ada masalah sebab dia tak terover sangat lah. Yang ini pun sebelum ni aku pernah pakai dan hasilnya padu, sebab tu aku repeat untuk pakai semula. Okay, so stay tune je. Lepas habis setup bahagian head nanti, siap dial cam. Sebelah kiri ni sebenarnya dia pakai magnet racing, tapi aku tak saja untuk spek-spek besar pakai magneto aku panggil. Untuk dia punya magnet pakai standard je sebenarnya dah cukup lah. Power hujung akan lebih mari lagi kalau betul-betul untuk main highway. Tapi kalau dia kata dia nak bawa pergi kerja, nak sedap-sedap, pakai yang Taicom, Tobaki ataupun Umar Racing punya magnet pun tak ada masalah, stay okay je. Tapi nak main highway, nak jadi fighter, betul-betul fighter, magnet standard. Okay, so ni aku nak tunjuk bahagian head yang detail lah. Okay. Okay, untuk bahagian head dia kita pakai retainer yang asal lah. Yang ini memang aku dah buatkan lama. Untuk spek 68 dia pun dah start pakai dah retainer R25. Dan untuk valve dia masih lagi kekalkan valve Tobaki nampak? Masih lagi kekal valve Tobaki. So bila nak pakai retainer R25, korang kena potong atas kepala valve ni lah, nampak? Sebab tu kebanyakan valve yang ada, andai kata untuk spek kecil R25 misalnya, kalau bahagian atas ni penyek, rosak lah kan. Bila korang start pakai cam yang tinggi-tinggi, dia makan kat atas ni. Valve tu kebanyakannya kita orang kat sini tak buang pun, sebab boleh buat spare part untuk pakai retainer R25 macam ni, nampak? Sebab kedudukan kat atas dia adalah shim yang sama macam belang RS pakai R25. So dia akan mengurangkan risiko yang kita punya kepala valve ni penyek lah. Okay, so tadi aku dah cerita pasal valve spring yang aku pakai. Dia sebenarnya ada banyak formula dekat bahagian head kalau kata nak motor tu bergerak lancar. Okay, ni contoh. Head yang aku buat ni, aku potting biasa je. Dia tak cari full power ataupun nak keluarkan max power, sebab target yang kita buat adalah untuk daily dan selesa dibawa. Bukan nak bagi power max keluar dengan jarak yang dekat. Okay, so lubang exhaust tak boleh terlalu besar. So untuk CR pula tadi dah sukat, first dapat 16 dan dah adjust bahagian chamber dan dah siap polish sekali. Yang ni pun polish tak buat maksimum yang betul-betul licin. Sebelah minyak pun sama, tak licin sangat, nampak? Dia biasa-biasa je. Okay, dia punya formula untuk bahagian head ni adalah bahagian bearing cam. Kali ni aku nak kongsikan bahagian bearing cam. Okay, kita pakai cam TS3, tak kisah pun korang pakai cam lain. Contoh korang nak pakai CMS, korang nak pakai Umar Racing ataupun ESR, GSM ke, tak kisah. Korang kena cari, betul-betul cari dia punya clearance bearing. Faham tak? Bearing ni ada setengahnya size head dia datang. Okay, dia datang bearing cam. Kalau korang pasang je yang belah dalam tu, korang pasang je, bearing tu terus bergerak berat. Okay, so korang sebenarnya nak kena gosok sikit supaya dia tak terlampau ketat. Itu satu. Dan bearing cam yang belah luar yang besar ni, bila first je, belum pasang lagi head, korang masuk saja, dia dah pusing ketat. Dia dah fit, betul-betul fit kat sini. Itu salah satu punca juga dia kurang luncur motornya pada aku. Sebab kat sini kalau kata betul-betul nak cari, memang kita akan buat betul-betul bahagian bearing ni. Masuk je bearing, relax. Okay, dia sebenarnya masih lagi fit bearing dekat dalam ni. Okay, korang tengok dekat sini, dia punya bearing ni masuk masih lagi fit untuk dekat belah head yang kecil. Dan pastikan cap tu adalah bearing cap dia ada untuk oil pressure tak bocor. Dan bila dah masuk bearing yang besar, korang dah masukkan dekat cam, korang tolak tu dia steady je masuk. Dia masuk steady je. Okay, clearance kat sini tak perlu pun ada kau-kau, cuma masuk dia ringan. Itu satu. Bila korang dah lulus yang itu, kira dah okey, korang tak perlu nak adjust lagi dah. Lepas badan korang ikat top set, ikat top set, tarik torque 44 dah ikat, pastikan masuk dia ringan macam tu juga. Contoh dah masuk berat, korang kena gosok lagi sikit sebenarnya.
pastikan cam ni masuk dia luncur. Nak tengok contoh kejap lagi aku tunjuk. So yang sekarang ni aku dah boleh settle bahagian head, dah boleh pasang dia punya valve shield dan pasang full set valve dia ni lah. Okey. Kejap lagi dah masuk bearing, aku tunjuk dekat korang secara detail lagi macam mana cara nak settle counter ringan berat dia semua. So untuk CR, selepas dah di adjust dia punya chamber head semua, CR yang dapat adalah 14.1. Sebenarnya kalau ikut pada target 14, tapi still okey lagi. Untuk dia punya gasket block, untuk spacer kita ambil 12mm. Lepas tu ada gasket form 0.3 atas. Lepas tu kat bawah ni ada 0.3 juga, ada 2 keping bawah. So that piston dapat 1.1. 1.1 untuk 72 dengan piston flat. Kalau betul-betul korang pandai cari, dia antara yang paling tahan sekali lah. Okay, so stay tune. Okay, tadi aku dah adjustkan bahagian valve spring semua dah siap pasang. Okay, sekarang aku nak cerita pasal dia punya cam dalam. Okay, cam yang bahagian dalam yang kecil ni, korang pastikan cover dia duduk dekat bahagian yang korang nampak. Okay, first. Second, bila korang beli cam, beli bearing cam ni, ada 2 cover misalnya, sebelah sini ada, sebelah sana ada. Korang mesti kena buka salah satu cover. Maknanya cover yang kita nak pakai adalah satu saja. Okay. Dan waktu pemasangan bearing ni, janganlah sampai bearing ni korang ketuk dia terlampau sempit. Okey, sebab bila terlampau sempit, bearing ni dia cepat rosak tau. Okey. Sebab dia clearance jadi kurang bila dia sempit. Bila ketuk je masuk sempit, lepas tu nak masuk ini pun dia susah. Itu adalah salah satu punca dan sebab bearing cam senang pecah walaupun minyak dah sampai cantik kan. Okey, itu salah satu puncanya lah. Okey, so ini cam TS3, okey, TS3. Aku dah masukkan dia punya bearing. Aku ambil daripada bearing yang lama. Bearing dalam ni jangan masuk bearing baru lah. Sebab kalau bearing dalam ni korang buka, dia dah tak balik dah pada aku buka, buang terus. Tapi ni tadi masuk memang senang. Okey, nampak kan? Masuk tadi kemas. Lepas tu bila aku nak masukkan ni, so head baki ni memang tak, nampak ni aku cuma letak, belum tolak lagi, nampak? Okey, belum tolak. So kalau aku tolak, nampak? So ringan je. Okey, ini adalah kedudukan ataupun cam yang sepatutnya korang dapat bila korang masuk macam ni. Ini masuk dalam keadaan tak diikat lagi, sebab kita boleh ikat lagi kat motor. Okey, kejap lagi dah ikat kat motor, aku tunjuk macam ni pula. Ini setup tamu tau, korang kena dapatkan yang macam ni dulu. Kalau first macam ini je korang masuk dah ketat, dan bila dah pasang blok, pasang head, ikat, tarik torque semua, dia akan semakin berat. Okey, itu maknanya clearance untuk dia punya bearing tak cukup. Bila tak cukup, dia kemungkinan besar bearing korang memang sangat-sangat cepat untuk pecah lah bearing cam. Sebab benda ni aku pernah jumpa isu yang diorang kata dah banyak kali dah bearing cam pecah. Rantai kecil tak tarik tegang, minyak hitam naik cantik, tapi masih lagi ada masalah bearing cam pecah. So itu solution yang paling mantap aku cari, aku dapat lah. Okay, so korang follow je, InsyaAllah bearing apa lah, korang pakai bearing biasa pun dia tahan je. Sebab ni kalau korang pakai bearing mahal, dia stress, maksudnya clearance tak cukup, pressure dia tinggi, dia memang akan pecah juga. Okay, so nampak ni mantap kan, ringan je. So kejap lagi aku masuk rocker arm, masuk apa dia semua yang sepatutnya kita boleh terus pasang head lah. Untuk shim, okay, nampak tak bila aku dah potong bahagian atas dia, kedudukan shim ni macam sebelum ni aku ada cerita lah. Kalau dekat video sebelum ni aku cerita, mestilah duduk dalam lebih daripada 1.5. Okay, so lebih daripada 1.5 selamat, dan dia memang susah nak tercabut. Kalau duduk dalam 1mm je, confirm akan tercabut. Okay, so aku set up pasang dulu dekat bahagian dia punya blok. Okay, sebelum tu aku nak kongsi sikit dia punya valve pocket yang aku dah buat. Okay, ni yang aku dah tanda, dan ni yang dah selepas dibuat. Nampak? Aku tinggalkan 1mm dan tarik ke sini 1mm ikut yang dia punya. So hasil dia macam ni je, dan insyaAllah tak ketuk. Kalau nak cun lagi, masuk rocker arm apa ni semua cukup, cun, pusingkan cam ni dalam keadaan overlap. So bila overlap bermakna valve 44 ni terbuka dalam keadaan overlap lah. Okay, bila terbuka, korang tekap je piston ni dekat atas ni. Bila dah tekap, korang cari goyang ni, clearance ni pula. Kalau clearance ni cukup, kat sini lubang ni pun korang boleh hintai dia masuk atau tak. Clearance dia cukup saja, itu kira dah cun. Memang insyaAllah dah tak ketuk dah. Kalau korang follow je step aku yang check dia punya valve kena atau tak pun, itu dah cukup sebenarnya. Ni aku bagi lebih detail lagi supaya confirm korang tahu yang dia memang tak ketuk, dan korang boleh pasang dengan yakin. So aku nak pasang dulu bahagian head block. Okay,
Okey, aku dah betul-betul ikat dia punya top dan korang perasan tak? Nampak camnya. Okey, ni pusingan kira. Okey, korang tak terkejut lah sebab penyambungan untuk enjin tengah tu terus sampai kat sini. Okey, disebabkan ada beberapa masalah. Okey, so untuk bahagian head ataupun top set dia untuk target CR kita dah dapat dah. Lepas pada dah cari CR yang kita targetkan, kita dapat lah 14.1 tepat. Okey, untuk CR dia, lepas tu enjin dah siap dial semua. Dan ni mangkuk dia lah. Untuk mangkuk dia ni memang owner yang minta. Untuk color ni color menggerutu. Okey, jarang lah nampak orang pakai color yang macam ni. Bukan tak ada tapi jarang. Ada dia punya kod aku lupa apa, tapi dinamakan black metal lah color dia. Kiri kanan cun-cun. Okey, so ni spacer 12mm NLK yang kita pakai sebelum ni. Headblock daripada Tobaki, jack 6.5, crankshaft NK Racing lah. Okey, so radiator kita kekalkan Tobaki sebab dah biasa lah. Mana-mana spek besar kebanyakannya yang untuk jalan jauh memang aku akan pakai yang Tobaki punya, sebab tak ada isu yang dia punya temperature panas. Okey, so intake kita dah pakai yang full sensi. Belah dalam pun kita dah potting cun. Okey, so ni mangkuk sebelah kanan ni kali. Okey, nampak kemas kan? So ni mini full gantung je untuk kerang je ni. Motor pun dah hidup dah sebenarnya. Minyak hitam dah masuk, semua dah masuk lah. Sebenarnya ada beberapa part dekat bahagian head yang aku nak cerita dengan detail, tapi disebabkan dah terpasang, aku just nak cerita pasal cam punya bearing kena masuk pastikan ringan tu semua lah. Okay, so rasa tak ada apa lagi yang detail bahagian head sebab sebenarnya aku dah cerita. Kita pakai shim retainer yang ada shim untuk R25 punya, kita masuk dekat sini, potong sikit kepala valve dan tak ada apa. Untuk bahagian head kebanyakannya itu je kalau untuk spek besar yang kita set up. Okay, so untuk exhaust dia kita review sikit exhaust apa yang dia nak pakai. Tapi true pressure lah. Kalau sebelum ni banyak pakai black pressure untuk motor ni, tapi mungkin owner dia dah bosan lah pakai black pressure. So kali ni kita masuk true pressure. Kita review exhaust dia. Okay, ni exhaust yang kita akan pakai kat motor ni. Ini dinamakan exhaust super true pressure. Okay, so kadang korang pernah dengar juga kan, sebelum ni aku ada review exhaust super true pressure daripada TX Racing. Cuma bila untuk spek 72 lah, sebelum ni banyak 68 dan 5 kan. Okay, untuk spek 72 aku akan pilih mini full yang size dia adalah 3838. Tapi yang ini mini full dia masih lagi cutting wide lah, supaya tak ada korek cover set semua. Tapi pada aku kalau next TX Racing keluarkan yang cutting macam ni, ni masih lagi padu ya, sebab ada cutting straight macam open punya flow lah. Cutting open yang straight macam ni, dia tak ada cutting macam Y ikut dalam. Aku rasa tu lagi padu. Tapi ini pun terbukti padu juga sebab sebelum ni pernah pakai. Mungkin diorang dah R&D, betul-betul R&D untuk motor daily dan spek yang tak terlampau besar. 72 ni sebenarnya tak cukup besar lagi. Sebab kalau kata cakap betul-betul cakap, siapa yang dah buat 75 daily, 78 daily, diorang tahu 72 ni masih lagi kecil lah. So kita yang baru nak layan 72 ni memang terasa dah besar. Tapi pada diorang dah layan 75, 78, diorang kata tu memang kecil. Okay, so size mini full dia adalah 38, straight 38. Lepas tu kat tengah sini ada 42. Dia 42 dia tak terlampau panjang sangat Okay, nampak? Lepas daripada 38 kat sini dah start 42. Kat sini 42. Lepas tu dia masuk terus 48. Lepas tu muncul belakang dia 58. Muncul belakang dia gini. Okay, kat tengah ni nampak yang dia cutting open. Nampak? Betul-betul cutting macam open. Potongan dia dia cutting macam open sebab size dia memang dah oversize ikut kan. Dan yang belakang dia 58. Tapi 58 dia jujur, dia straight the point lah. Terus cakap 58, isi dalam dia pun 58. So straight. 58 dia ni straight, bukan ada macam sesetengah exhaust. Diorang claim 60 contoh, tapi kat dalam tu sebenarnya 58. Dah banyak dah yang aku jumpa macam tu. Dia claim 60, tapi bila kita ukur sebenarnya 58. Yang 60 hujung ni je, dalam tu kecil. Okay, so ni cun-cun lah. Sekejap lagi aku pasang, aku run sekejap motornya. Kita dengar dulu bunyi exhaust dia, dan aku akan bawa korang terus pergi pacak ke dyno lah. Okay, kalau tak ada apa-apa kita run dyno terus. Sekejap lagi kita payung dulu bunyi exhaust, bunyi enjin macam mana. Lepas tu motor ni aku nak pasang dia punya oil casing tau. Macam aku cakap sebelum ni, isu dia adalah minyaknya menyembur dekat bahagian hose bleeder ataupun hose bypass dia ni. Duduk dekat water pump pun menyembur, dan duduk mangkuk kanan pun menyembur juga. So macam mana nak atasi, kita buat oil casing satu untuk dia supaya minyak tu dapat simpan kat situ dan dia akan return turun semula. Okay, so mungkin nak kena badai dulu dari depan. Mungkin aku akan dyno dulu. Okay, kita tengok je macam mana yang mudah nanti. Lepas tu kalau kata nak set up oil casing ni, dia punya minyak ni akan menyembur dekat atas dyno. Atas dyno biasanya takkan menyembur. Tapi kalau kata kita run lama dekat atas jalan, lock lama, yang itu mungkin dia akan naik dan menyemburlah minyak dia. Kalau kata setakat dekat atas dyno, biasanya tak ada lah. Okey lagi. Sebab tu aku fikir aku run je dulu dyno, baru aku
tunjuk dekat korang setup untuk oil cast tank. Kita punya target nak letak dekat mana. Contoh macam ni kan, ni Y15. Biasanya memang kita orang akan ada letak dekat bahagian sini. Kita akan alih sikit ECU ke sini tarik. Kita setup dekat bahagian dada. Bahagian dada sebelah kanan. Okay. So yang ni kejap lagi aku tunjuk. So kita dengar dulu bunyi exhaust. Okay, untuk exhaust dia sekarang aku dah pasang. Untuk mini full 38. Masuk dia pencun-cun je. Okay, kat sini 42. Lepas tu kat sini ada 48. Muncung belakang 58. Okay. So nampak karakter exhaust dia tak terlampau jongkit. Dia masuk ngam-ngam, cun-cun je dengan dia punya motor. Dan kat sini kalau korang nampak kan, kita pakai adapter exhaust kena pakai adapter exhaust. Sebab memang dicipta mini full ni untuk motor yang tak jack lah. So bila korang jack, korang kena pakai. Sebab top set ni headblock kita dah naik atas dah naik atas. Jadi dia akan langgar sikit kat casing engine. So bila pakai adapter, dia akan nampak cun-cun je. Tak ada sentuh sikit pun dekat bahagian mangkuk kanan ni. Kat mangkuk clutch tu tak ada sentuh langsung, cun-cun. Dan untuk cover dia, boleh pakai balik cover Y15 lah. Untuk tapak cover Y15 pun masuknya memang kemas je, memang fit. Dan exhaust ni kalau nampak betul-betul dengan keadaan motor dia macam ni, dia akan pendek sikit. Nampak lebih kemas lah, tak adalah terlampau panjang. Okay. So macam ni hasil bunyi dia. Sekejap lagi aku pasang cover exhaust. Okay, so kalau dengar daripada sini memang ada bunyi bahagian clutch lah. Okay, tapi bahagian clutch tu pun normal je untuk motor-motor yang dah jack J-root ataupun piston besar. So kejap lagi aku pasang cover exhaust, kita boleh pacak terus pergi ke dyno lah. Okay, untuk horsepower dia yang keluar last dekat 49.3. Nampak tak? 49.3. Dan torque dia 27.8. Dekat-dekat 28 lah. Peak power kita cari 10.5. Yang ni memang untuk daily. Dan bukannya nak main atas sangat pun. Yang penting boleh jalan dekat bandar, senang, ringan. Okay. So untuk horsepower spek 72 Jack 6 ni pada aku dah lulus sangat dah. Graf dia daripada bawah ke ujung pun tekak. Dan AFR dia kalau tengok aku setting belah bawah dia cukup-cukup 13. Dan 6000 hujung memang kita set untuk lebih. Kalau dia nak buat laju pun play safe lagi. Ini masih lagi tahan lah. Yang aku bagi kering ni sebab supaya motor ni luncur, ringan RPM bawah. RPM bawah nak koyak pepah terus ada. Dan kalau tengok graf kat sini keluar 20 horsepower, 20 lebih, 23 macam tu. Lepas tu dia betul pacak sampai atas nampak. Okay, data graf dia ni memang pada aku cun lah. Dengan graf top yang mantap. Okay, so motornya perform cun lah dekat atas dyno. So okay, so dah tiba masa malam. So kejap lagi aku nak pergi test GPS. Sebelum nak test GPS ni, aku nak tukar fork dulu disebabkan fork dia ni dah lama. Kalau ikut first model Tobaki, dia keluar lay jenis yang kecil macam ni. Boleh nampak yang ni jenis kecil. So memang nampak sangat kecil dia. So second model dia keluarkan yang Pro. Okay, fork lay Pro dia keluar yang macam ni, besar sikit. Model macam ni, nampak? Yang besar sikit kan? Okay, so yang ni besar. Yang ni first model, yang ni second model. Yang ini yang paling terbaru lah. So dia tak keluar yang lay, tapi dia keluar cutting dia memang mercik betul lah. Okay, dia cutting macam standard, cuma dia besar, nampak? Dia lebih besar. So kalau nak nampak dia lebih mantap lagi. Okay, nampak? Dia cutting bawah dia dah sama lebih kurang dengan RS. So kuantiti minyak yang dapat masuk dalam pun banyak. Dan korang jangan risau lagi lah. Bila korang pakai ni memang sangat-sangat solid. Sebab sebelum ni aku dah pernah pakai, cuma aku tak pernah review lagi lah. Ni first time nak review. Dia ada keluaran daripada LC5S. Dia ada keluar untuk LC4S. Dia ada keluar Y15. Yang aku pilih ni dah siap lowered. So model lama, yang first model, jenis yang lay ni nampak kecil dan tak meyakinkan kan. Lepas tu panjang. So bila kita pakai yang ini, dia dah besar tau. Dia dah besar dan dia dah pendek. So minyak dia memang tak banyak lah, tak sama lah dengan yang ni. Tapi kita PNP je pun dah sedap dah. Sebab sebelum ni aku banyak pakai PNP je. Sebab ikut pada kekerasan ni memang dah cukup lah pada aku. Okay, so aku nak buka bahagian dada dulu. Sebab kejap lagi pun kita nak keluar untuk test GPS. Nak fork depan ni cun lah. Sebab sebelum ni dia 14 ataupun 15, tayar depan dia dah start melompat tau.
Sebab dia dah lama sangat tak servis fork ni. Jadi sekali jalan aku nak buat dia punya oil casting terus lah. Okay, so ni oil casting yang aku akan pakai. So sebelum tu nampak fork tobaki yang baru ni aku masukkan, dia masuk cun-cun je, nampak? So kat sini ada tobaki, ada tulisan tobaki jenis laser. So cutting dia memang pada aku sangat-sangat kemas berbanding fork Lay yang sekarang lah. So disebabkan dia tengah hot design yang macam ni, kira macam fork Lay tu dah ketinggalan zaman pula dah kan. So yang ini memang sangat-sangat kemas lah. Solid pun solid, kemas pun kemas. So aku setting lowered max yang dia punya bumping takat ni, nampak? So yang lebih ni memang aku lebihkan sebab dia main takat ni je. So tanpa adjust apa-apa. Ni aku tak adjust tak bumping, tak try lagi bumping lah. Aku adjust max lowered yang boleh lah. So kalau kata korang nak main lowered lagi, mungkin korang boleh adjust counter dekat minyak dia lagi, ataupun tambah lagi nut ataupun wasir beberapa ketul. Setengah orang, style orang lama, dia ada pakai duit sealing letak dalam ni supaya tambah keraskan spring dia sikit lah. Okay, so semuanya dah masuk cun-cun. Memang PNP je. Untuk bracket ke apa-apa pun sama je macam sebelum ni. So casting dia aku akan letak mana casting dia tadi. Okay, so ni yang ni lebih kurang 400 ml saja. Lepas tu aku akan letak macam ni. Kedudukan yang bawah ni untuk hose bleeder dia. Satu je yang kita ambil adalah daripada water pump dia. Masuk, lepas tu keluar kat sini. Tapi yang keluar ni aku buat ke atas je, menuju ke area kepala sini. So kedudukan ni mungkin aku akan sengitkan sikit lah. Okay, sebab bracket yang kita ada ni, ni bracket-bracket yang aku dah standby kan, yang memang dah ada macam ni. Sekarang tinggal pasang je. So boleh kata PNP je hose casting ni. Lepas tu sekarang ni untuk satu hose, korang kena pastikan hose dia keras tau. Satu hose bleeder ni dia tak boleh jenis yang lembut. Okay, ni contoh hose yang lembut. Aku tarik nampak dia dah terklepet kat sini. Ada beberapa part nampak dia jadi macam ni. So kena pastikan keras macam yang NLK keluarkan. Korang perasan NLK ada keluarkan hose bleeder yang memang ada dekat dia punya head cover kan. So yang ini memang padu lah. Tapi aku ada lagi satu kali hitam, dia kecil sikit, susah sikit nak masuk kat sini. Boleh kita bakar sikit, masukkan. Lepas tu tarik je wire hose dia sampai ke atas sana, ngam-ngam sampai kat sini. So bracket PNP ni aku akan welding sikit sebab bila tengok dia punya spot weld ni macam tak meyakinkan. So kedudukan tangki tu akan sengit sikit lah. Kedudukan dia akan sengit sikit. Aku cuba sebaik mungkin. Dia akan masuk cun-cun je, tak ada sangkut dekat bahagian dah di depan inner ataupun sebagainya. Okay, untuk tank dia sekarang aku dah siap pasang. Boleh nampak hose daripada water pump dia masuk betul-betul dekat area bawah ni. Dan untuk dia punya out dia, anginnya pergi ke atas dalam kepala. Dia betul-betul straight hose. Atas tu aku tak letak filter apa lah. Tapi kalau korang nak cun lagi, sebenarnya korang boleh set up tapak filter kat atas tu. Satu filter kecil je. Kalau beli tank ni, korang akan ada dapat jenis yang ada filter kecil tu, ada yang tak ada. Tapi model ni aku memang tak ada dapat. Aku dapat satu stopper dengan dua tombol yang macam ni lah untuk pipe dia. So yang ni aku jalan dua saja. Satu daripada water pump masuk tank, lepas tu out, buang yang keluar. Kalau kata korang pakai dua pula contoh, korang boleh pakai dekat sini yang dekat out ni juga. Daripada mangkuk kanan, korang pacak dia punya bypass punya hose kat sini, tapak dia. Lepas tu cari hose yang keras. Nampak yang aku pakai ni yang macam NLK punya. Yang ni aku sambung dengan hose yang besar sebab dia punya kepala besar. So just sarung je lah. So flow dia kat sini memang paling cantik lah sebab dapat besar. Ni hose yang keras sebab dia susah nak bengkok-bengkok nampak. Dia masuk pun tak senang. Ni aku masuk kena bakar sikit. Dan memang susah nak leaking lah. So lepas ni tak ada lagi isu yang motor ni akan banjir dengan minyak hitam lah. Okay, so kedudukan dia ni pun cun juga. Sebab bila korang masuk dia punya inner dada ni, dia akan masuk cun-cun je contoh nampak dia kat situ ruang dia. So tak perlu nak potong inner apa-apa pun, kat sini dia dah masuk cun-cun. Skru tengah tu dapat. Okay, so aku pasang dulu cover set semua. Kita pergi terus GPS lah. Okay.
Okay, so untuk malam tadi aku baru lepas test GPS motor ni. Macam yang korang nampak, motor ni dapat GPS 190 dengan jarak 900 lebih lah. So aku claim 1 km lah. Okay, 1 km dapat 190 tepat GPS GoPro. So disebabkan GoPro aku ni, dia bagi kerjasama punya pasal nampak. So aku boleh payung GoPro lah. Kalau tak aku akan pakai iPhone. Tapi dalam masa yang sama, aku pacak kedua-duanya sekali. Okay, so aku pacak juga GoPro, nak tengok GPS dia, dan pacak juga iPhone sebab nak tengok berapa ratus meter yang dia dapat 190 untuk max dia. Max, okay. Kat sini kalau korang perasan, waktu kita run je malam tadi tu, RPM melekat dah 12. So nampak sangat yang motor ni tak sesuai dengan sprocket yang sekarang, okay. So untuk sprocket yang dia pakai sekarang, depan dia 16 dan belakang 33 dengan tayar besar. Tapi masih lagi tak sesuai lah. Maksudnya dia ada kemampuan yang dia boleh turun lagi semata ataupun max 2 mata. Tapi pada aku turun semata pun dia dah cukup dah, sebab dia bukan nak bawa pergi berlumba, dia nak bawa daily. Yang penting motornya selesa dan selamat, okay. Aku rasa tak ada apa dah untuk motor ni. Semuanya dalam keadaan baik. Dan untuk oil case tank yang aku pasang, nampak bebas leaking. Cun, masuk, kemas je. Dan motor ni dah tak ada banjir-banjir, dah tak ada mandi minyak hitam, bekas-bekas lama ada. Aku ada macam nak minta dia tukar cover set lah. Tapi rasanya tak kesampaian sebab cover set yang aku nak tukar tu masih pada motor, belum buka lagi. Okay, so nampak kat sini mangkuknya pun kemas. Kalau sebelum ni, mangkuk yang dia pakai ni dah lama. Oil shield dia ada bocor dekat area sub untuk clutch ni, ada bocor. So aku dah tukarkan oil shield, charge sekali. Kita dah buat GPS, still tak ada leaking lah. So engine memang clean ni. Pada aku, engine memang bersih, tak ada leaking. Dia kering. Kalau macam ni punya kering, memang tak akan ada, nampak tangan aku bersih je. Dia tak ada minyak yang melekat. Memang tak ada leaking lah. Kira dah cun. Daripada oil case tank yang atas ni pun memang tak ada bocor, tak ada menyembur daripada atas kepala ni, semua tak ada lah. Kira pada aku dah berjaya, dah cun-cun. Untuk minyak pun cun-cun, cukup-cukup je dekat atas dyno. Dengan spek ni juga 72, jack 6.5 and casing, top set daripada Tobaki. Nampak kau boleh nampak setup yang aku buat dekat bahagian top set dia. Aku pakai cam TS3. Aku pakai valve spring TS yang 3.2. Kira dah memang lulus, mantap. Sebab apa? Sebab tak ada floating pun dekat atas dyno. Dan berjaya. Nampak aku irit motor ni sampai 12,000 pun motornya masih gagah. So valve spring dia memang terbukti boleh pakai. Aku tak akan promote dekat korang kalau benda ni tak boleh pakai. Sebab aku dah pakai benda ni. Awal-awal dia keluar hari tu aku cuba. Ada 2-3 biji yang aku dah cuba, memang lulus. So dia punya valve spring pun masih lagi baru. Pada aku memang mantap lah. Aku kahwinkan sekali dengan exhaust dia, sebab exhaust dia ni exhaust yang aku dah biasa pakai. Okay, nampak flow dia masuk cantik, tak sentuh mangkuk, semuanya masuk cun-cun. Cover exhaust pun masuk cun. Okay, untuk fork Tobaki ni pula, terbukti memang fork baru Tobaki ni memang sangat-sangat mantap lah. Sebab apa aku kata tu? Dia first sebab dia dah lowered. Second, korang dah tak payah nak adjust dah minyak dia. Setting dia punya rebound, dia ada rebound tapi dia tak adalah banyak ataupun kawal sangat. Pada aku dah cun untuk motor-motor daily yang nak sedap-sedap rasa je. Kalau pakai fork standard Y15, memang sangat-sangat lembut. Okay, sangat-sangat lembut sampai motor korang boleh melompat-lompat. Okay, so yang ini pada aku dah kira dah cun dan lulus. Untuk motor ni, ini adalah motor R&D aku. Aku ada deal dengan customer ni, dan customer ni pun setuju daripada spek 68. Sebab tu motor ni aku banyak bawa pergi ride semua. So terima kasih juga pada owner. Dan motor ni aku dah nak pulangkan dekat owner. Last memang permintaan dia 72 lah. Tapi aku tak tahu lah kalau kata dia akan up lagi sampai 74. Mungkin akan naik lagi, tapi tak tahulah bila. Sebab 72 ni pun baru je siap. So aku rasa cukup sampai sini untuk konten kali ni. Okay, so terima kasih pada korang yang tonton video aku sampai habis. So aku nak korang kongsikan, tulis dekat ruang komen pasal pendapat korang tentang motor dan konten aku yang kali ni. Y15 jack 6.5 dengan jack jack 6.5 dengan piston 72. Okay, dengan GPS 190 sekilo. Pada korang cukup atau tak? So kalau kata gagal, itu korang punya hak lah nak kata gagal. Tapi pada aku, setup daily dengan barang-barang boleh dikatakan PNP. Setup yang aku share ni adalah benda yang aku pernah buat, dan dia memang betul-betul tahan. Sebab apa? Kita tak main CR tinggi, kita tak main piston dom. Kita bagi dia low compress yang orang kata ada power. Okay, so terima kasih pada korang yang tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Goodbye.